Selamat malam, rakan-rakan sekalian. Jadi, saya mengalu-alukan penonton yang ingin tahu yang seperti biasa pada hari Jumaat telah singgah ke rancangan mingguan YouTube kami untuk memperbaiki kesihatan mereka. Jadi rakan-rakan, dan anda telah melakukannya hari ini bukanlah sia-sia. Kerana seperti biasa, hidup anda setiap Jumaat akan jauh berbeza sebelum dan selepas menonton episod terbaru rancangan kami. Dan hari ini, akhirnya, kita akan mengetahui apa itu kecondongan pelvis, bagaimana hendak memahaminya, apa sebenarnya fenomena ini, dan apa kesannya terhadap tubuh kita. Baik, mari kita betulkan sedikit di sini. Pelvis manusia, seperti juga lembu dan kebanyakan haiwan lain, terdiri daripada sakrum dan tulang iliak. Tulang iliak sebenarnya adalah satu tulang yang bersatu, tetapi ia juga terbahagi kepada bahagian iliak, ischium dan pubic, iaitu cabang-cabangnya sendiri. Tetapi dalam tubuh kita yang sudah dewasa dan matang, ia menjadi satu tulang yang bersatu. Namun, ia bersambung melalui sendi, seperti dengan sakrum, sendi sakroiliak di bahagian belakang di sini, antara tulang iliak dan sakrum. Di bahagian depan, di mana terdapat simfisis pubis di sini, ia bersambung dengan tulang iliak yang bertentangan. Dan keseluruhan struktur ini mengambil bahagian dalam biomekanik kita, dalam biomekanik pergerakan. Jika anda pernah berminat tentang pelvis, anda pasti pernah dengar ungkapan seperti pelvis serong, pelvis berpintal, pelvis bengkok, kecondongan pelvis, kecondongan hadapan. Terdapat pelbagai istilah. Sekarang, kita akan mengetahui apa maksudnya dan apa yang dipengaruhi olehnya. Jadi, pelvis kita berdasarkan pelbagai kedudukannya, serong, bengkok, berpintal, tidak berpintal, dipusingkan, diputar. Kita boleh membuat kesimpulan. Ia adalah struktur yang agak mudah bergerak. Nampaknya begitu. Tetapi sendi sakroiliak agak terhad pergerakannya. Dan perubahan kedudukan pelvis sebenarnya, yang paling menarik, tidak berlaku pada pelvis itu sendiri. Dan pelvis berubah berbanding tisu-tisu sekeliling, bahan-bahan sekeliling, bukan bahan-bahan, segala sesuatu yang mengelilinginya. Jadi lihat sini. Sekarang kita akan mengetahui kedudukan apa yang boleh diambil oleh pelvis dan bagaimana ia mempengaruhi sesuatu. Jadi, mari kita mulakan dengan yang paling biasa. Lihat sini. Katakanlah kita ada kedudukan pelvis seperti ini. Tetapi selalunya ia dipanggil kecondongan pelvis ke hadapan. Ini adalah selatan, itu utara. Ini adalah belakang, bahagian belakang badan manusia. Di sini, bahagian depan. Begitulah pelvis condong. Norma pelvis adalah seperti ini. Katakanlah kita ada norma pelvis seperti ini. Jadi, kita jadikan ini sebagai asas norma pelvis. Ini adalah penanda, iaitu tulang-tulang ini. Tonjolan tulang atas di bahagian depan dan belakang. Dan ini adalah tulang duduk. Jadi, ini seolah-olah norma kita. Ini adalah apabila ia condong secara berlebihan seperti ini, berpusing ke sini, membuat putaran seperti ini. Dan bagaimana pula bahagian badan yang lain akan bertindak balas? Sila lukiskan apa yang anda fikirkan di ruangan komen. Pilihan seterusnya. Orang itu kini berdiri menghadap kita, sudah berpusing. Orang lain pula tidak semestinya orang yang sama. Begini, sekali lagi, inilah norma. Inilah dua kakinya. Beginilah dia. Dia sedang memandang ke arah kita. Kalau dari sisi, sekali lagi, dari sini. Ini adalah kedudukan pelvis yang universal. Seterusnya, bila dia menghadap kita, semuanya lebih kurang simetri seperti ini. Dua kaki ada di sini. Ia juga keluar dari sini. Berdiri dengan stabil seperti ini. Dan di sini juga, mari kita buat pelvis yang sengit. Kedudukan apa yang patut dia ambil? Susah pula nak padam. Biar dia ambil kedudukan seperti ini. Katakanlah, bahagian pelvis ini akan lebih tinggi.
bahagian satu lagi akan lebih rendah. Dan di sini juga ada pelbagai pilihan. Sekarang kita akan kembali kepada pilihan-pilihan itu. Buat masa ini, kita buat kaki dia sama panjang. Kita buat kaki dulu. Juga boleh ada pelbagai pilihan. Yang sebenar atau yang semu bergantung pada panjang kaki. Begitu. Baik, seterusnya. Juga, apa pendapat anda? Bagaimana bahagian atas badan akan berubah dengan kedudukan pelvis seperti ini? Dan seterusnya. Seterusnya, bagaimana saya nak lukis untuk anda? Yang ini saya tak mampu nak lukis. Ini bila, lihat, pelvis berpusing secara serong. Ini apabila satu bahagian bergerak ke depan seperti ini, manakala bahagian satu lagi sama ada kekal di tempat atau berpusing ke belakang seperti ini. Cuba bayangkan. Maksudnya satu bahagian berada dalam kedudukan ini. Kita lihat dari sisi. Dan separuh lagi, pelvis. Baiklah, saya akan tunjukkan begini. Maksudnya, satu bahagian pelvis dia. Inilah dia. Berada dalam kedudukan ini. Dan separuh lagi, maksudnya ini. Contohnya, bahagian yang dekat dengan kita. Dan separuh lagi, pelvis, inilah dia. Berada di sini macam ini. Macam itu. Lebih kurang begitulah. Dan dari belakang, kaki juga bermula dari sini. Inilah kaki kedua. Macam itu. Lebih kurang begitulah. Inilah pelvis yang berpusing secara serong. Maksudnya, di sini satu bahagian ke depan, satu lagi berpusing ke belakang. Jadi, apa yang akan berubah pada bahagian badan kita yang lain di atas pelvis apabila berlaku perubahan kedudukan pelvis seperti ini? Apa yang akan dipengaruhinya? Sekarang kita akan lihat. Jadi disebabkan perubahan kedudukan pelvis, akibat kecenderungan pelvis ke depan yang berlebihan, di sini kita akan lihat. Ramai orang fikir ini adalah hyperlordosis. Lordosis yang berlebihan. Tetapi sebenarnya puncak lordosis itu mula bergerak ke bawah dan ia menjadi tidak sekata. Puncaknya jadi beralih ke paras vertebra lumbar kelima dan keempat. Dan ia membuat lengkungan utamanya di bahagian bawah sini, manakala bahagian bawah ini hampir kekal lurus. Tetapi ramai orang yang melihatnya akan fikir ini adalah hiperlordosis. Tetapi pada imej, kita akan lihat lordosis yang diratakan sebaliknya. Dan biasanya, di sini juga akan berlaku had pergerakan pada bahagian toraks tulang belakang. Tetapi di situ juga mungkin ada beberapa variasi. Dan di sini, di bahagian pinggang, otot ekstensor belakang dan otot quadratus lumborum akan sentiasa tegang. Jarak antara tulang rusuk ke-12 dan tulang iliak akan berkurang. Di sini semuanya akan sentiasa tegang, manakala perut akan terkeluar. Maksudnya, otot perut dalam kedudukan seperti ini tidak dapat mengekalkan tonus yang baik. Otot iliopsoas biasanya dalam keadaan ini akan menjadi sangat pendek. Kerana selalunya masalah ini berlaku disebabkan oleh pemendekannya. Inilah variannya. Apa pendapat anda? Apa yang akan berubah? Apa yang akan berubah pada penampilan luar seseorang apabila kedudukan pelvis berubah seperti ini? Pertama sekali, kedudukan bahu akan berubah. Dan pada pendapat anda, dari sebelah mana? Katakanlah ini adalah sebelah kanan kerana dia sedang menghadap kita. Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Dan pada pendapat anda, di sebelah mana bahunya akan lebih tinggi? Di kanan atau di kiri? Di sebelah kanan pelvis lebih tinggi. Di sebelah kiri lebih rendah. Baiklah penonton, sila jawab soalan ini. Siapa yang rasa di sebelah kanan, tulis kanan di ruangan komen. Dan siapa yang rasa di sebelah kiri, tulis kiri di ruangan komen. Baiklah rakan-rakan, akhirnya tiba juga masa yang anda semua tunggu-tunggu. Ramai yang bersabar dan menanti saat ini dan akhirnya ia pun tiba. Selama 10 tahun, malah mungkin 12 tahun, anda semua sudah menonton saluran ini, melihat senaman-senaman yang ditunjukkan. Malah ada yang mencuba untuk melakukannya. Dan kini, keseluruhan set latihan yang sebelum ini tidak ada di YouTube. Malah tidak ada di RooTube. Kini tersedia secara berasingan, langkah demi langkah. Bagaimana nak pulihkan semua ini? Tengok diri sendiri di cermin, anda fikir,
Apa dah jadi ni? Tak elok langsung. Ini tak berfungsi, itu pun tak berfungsi. Macam mana nak tentukan apa yang berfungsi, apa yang tak berfungsi? Khas untuk anda, satu set lengkap senaman, diagnostik dan pemulihan badan anda, otot-otot anda kini tersedia. Khas untuk anda melalui pautan di sini dalam keterangan. Apa yang termasuk di dalamnya? Ia merangkumi semua senaman, bermula dari hujung rambut anda yang paling panjang hinggalah ke tumit merah jambu anda. Semua senaman dijelaskan secara berperingkat. Untuk semua otot, bagaimana untuk melatih otot, bagaimana untuk mengetahui otot mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi. Perubahan corak pergerakan. Bagaimana untuk belajar berjalan, berdiri, berbaring dan duduk dengan betul. Semua senaman dibincangkan secara terperinci. Selama 3 tahun, semuanya telah dikumpulkan bersama dan kini ia akhirnya sedia supaya anda akhirnya boleh bangun dari sofa dan mula melakukannya. Mereka sudah sedia menanti anda di pautan dalam keterangan. Tetapi kini, ada satu kejutan yang juga menanti anda. Sebenarnya, sebelum ini kursus latihan ini hanya tersedia untuk golongan terpilih yang cukup berkemampuan. Tetapi kini harganya telah turun, sehingga setara dengan harga secawan air dan seketul roti. Oleh itu, kini ia boleh diakses oleh semua orang. Dan sekarang, anda tiada alasan lagi untuk tidak melakukan senaman ini. Sekarang anda tidak boleh lagi berkata, saya tidak cukup rubel untuk melakukan senaman ini. Sekarang anda sudah ada semuanya. Kini ia boleh diakses, anda boleh mula melakukan senaman ini. Yang penting, jangan malas. Dan jika anda masih tidak faham sama ada ia sesuai untuk anda atau tidak. Untuk anda yang masih ragu-ragu, yang berfikir sama ada perlu atau tidak, ini untuk anda 1 hari lagi. Anda boleh masuk, langgan, tonton secara percuma jika itu yang anda perlukan. Sesuai. Atau anda boleh cuba lakukan lebih daripada 100 semua latihan ini dalam 1 hari. Itu anda pasti tak akan berjaya. Sebab semuanya perlu dilakukan secara berperingkat. Satu demi satu. Bermula dari latihan yang pertama sekali. Anda fikir nak muat turun? Tak boleh. Ada perlindungan di situ. Mungkin. Jadi kawan-kawan, anda sendiri faham apa lagi boleh dibuat sekarang. Pergi ke pautan dalam keterangan. Latihan ada menunggu anda di sana. Tapi anda perlu buat latihan itu. Tidak cukup hanya beli, buka dan tengok sahaja. Anda juga perlu lakukan latihan itu. Tetapi kesannya akan terasa dengan cepat. Malah akan membuat anda terkejut. Dan juga ada urut sendiri di situ. Bagaimana untuk mengurut otot-otot tertentu. Pendek kata, semua soalan yang anda ada, anda akan jumpa jawapannya di sana. Jadi, jumpa anda di sana, rakan-rakan sekalian. Klik pautan di dalam deskripsi untuk ke sana dan kita akan teruskan. Jadi rakan-rakan, di sini ia sedikit lebih sukar. Lihat sini. Jika kita melihat dari depan seperti ini, dan bahagian separuh pelvis ini akan terangkat dan pada masa yang sama, spina anterior dan spina posterior juga akan terangkat. Pada masa yang sama. Selalunya ini adalah perbezaan panjang kaki. Maksudnya di sini kaki ini lebih panjang, manakala kaki yang satu lagi lebih pendek. Disebabkan oleh ini, pada masa yang sama, seluruh bahagian pelvis kita akan beralih ke bawah di sini. Seluruh bahagian bermaksud kedua-dua spina posterior dan spina anterior akan berada lebih rendah. Dua tulang ini, dan jika puncanya bukan kerana perbezaan panjang kaki, inilah gambaran yang paling kerap berlaku. Jika kita mempunyai panjang kaki yang berbeza, contohnya seperti di sini, katakanlah, kaki kiri saya lebih pendek daripada kaki kanan. Jadi, seluruh bahagian pelvis di sini akan terangkat ke atas. Dan otot-otot di sebelah kanan ini akan sentiasa berada dalam keadaan yang dipendekkan. Manakala jarak antara... Di sini, kita tidak akan melukis lengkungan lagi, supaya tidak menyusahkan. Dalam tulang belakang itu sendiri, lengkungan juga terbentuk di sana. Tetapi jarak antara sangkar rusuk dan tulang iliak akan berubah di sebelah kanan dan kiri. Dan kita akan mendapat gambaran seperti ini. Di sini, di sebelah kanan,
otot-otot akan menjadi lebih pendek, manakala di sebelah kiri, otot-otot akan menjadi lebih rileks. Maksudnya, otot-otot itu juga akan sentiasa berada dalam ketegangan tertentu, tetapi panjangnya akan lebih di sebelah kaki yang lebih pendek. Di sini juga, kita akan melihat perubahan pada otot gluteus medius dan otot gluteus maximus. Di sini kita ada otot gluteus maximus. Otot gluteus medius pula, sebaliknya, akan menjadi lebih pendek. Dan di sini pula, ia akan sedikit meregang. Maksudnya, ini disebabkan oleh perbezaan panjang kaki. Bahu. Bagaimana bahu akan bertindak balas? Di sini, bahu di sebelah otot yang memendek akan bergerak ke depan. Maksudnya, bahu kanan akan bergerak ke depan ke sini. Ia akan bergerak ke depan kerana otot di sini sentiasa tegang. Di sini sentiasa tertarik dan tegang. Di sini otot yang memendek dalam keadaan tegang. Di sini otot yang diregangkan juga dalam keadaan tegang. Dan sebab itu, akan ada had pergerakan untuk berpusing ke arah ini. Dan untuk berpusing, walaupun sedikit, seseorang akan mengimbangi kekurangan pergerakan antara dada dan pelvis. Di bahagian ini, dia kekurangan pergerakan. Dan sebab itu, bahunya akan sentiasa bergerak ke depan secara berlebihan, supaya dia sekurang-kurangnya boleh mencapai objek. Otot pectoralis minor akan menjadi lebih pendek, dan bahu ini akan tergantung seperti ini. Dan di sini, bahu kita akan berada seperti ini, tetapi bukan disebabkan oleh tulang belakang, tetapi kerana tulang belakang di sini akan membuat lengkungan seperti ini. Di sini, ia akan membuat lengkungan seperti ini. Kita akan buat sedikit lebih sukar. Dan bahu. Ada sesuatu yang asyik jatuh. Apa benda ni? Dan bahu kita pula bergerak ke depan di sini kerana pemendekan otot pectoralis minor. Macam itulah, susah sikit, ikut suka anda. Begitulah, beginilah yang berlaku dalam badan kita. Di sini pula, lagi rumit. Tapi saya dah nampak kepala dah mula pening. Baiklah, kita tak payah bincangkan perkara ini. Tapi secara ringkas, tengok sini. Di bahagian belakang, di mana pelvis kita condong ke depan, maksudnya dari satu sisi, beginilah rupanya. Sama saja gambaran dia. Maksudnya di sini, tegang. Otot iliopsoas jadi pendek. Semuanya sama saja. Cuma bukan seluruh pelvis yang berpusing. Nampak tak? Dan separuh lagi masih kekal, masih bertahan. Apa yang menahannya? Ia ditahan oleh... Di sini ada sebahagian otot serum perut dan otot iliopsoas dengan panjang yang berbeza pada orang ini. Dan sebab itu, satu bahagian pelvisnya berpusing, manakala satu lagi tidak berpusing. Dan di sini, bahagian pelvis ini pula berada di hadapan. Macam inilah. Beginilah rupa pelvis yang berpusing secara sirung. Bagaimana mereka berjalan? Bagaimana mereka bergerak? Bagaimana perasaan mereka, orang-orang seperti ini? Bagaimana pula dengan bahu dia di sini? Di sini dia akan ada masalah lain pula. Tulang belakang dia akan mula berpusing mengikut paksi. Maksudnya, dalam kedudukan ini, selain daripada kelengkungan sisi ini, akan mula berlaku satu lagi dipanggil torsi, iaitu putaran. Di sini boleh terbentuk bonggol tulang rusuk. Bonggol tulang rusuk boleh terbentuk di sebelah kiri atau kanan. Juga bergantung kepada kedudukan pelvis. Ini sudah menjadi rumit. Prosesnya terlalu kompleks. Bagaimana nak betulkan ini? Cara paling mudah? Samakan panjang kaki dia. Panjang kaki. Untuk kaki yang pendek, letak pelapik tumit di sini. Macam ni. Apa lagi yang boleh diletakkan? Kita panjangkan kaki, patahkan di sini. Gurau saja, jangan buat macam tu. Tapi memang ada alat yang boleh patahkan dan panjangkan. Itu tak perlu. Cukup letak pelapik tumit di sini. Letak pelapik tumit. Пяточник положили. Berapa sentimeter di situ? Ukur kaki anda. Tapi kena ukur dengan betul juga. Sebab dalam beberapa kes, ada pemendekan kaki yang palsu. Itu akan berlaku dalam kes ini. Tapi kalau pemendekan kaki yang sebenar, saya akan tunjukkan lebih kurang macam mana nak ukur supaya anda boleh bayangkan. Tapi ramai orang yang ada perbezaan panjang kaki, mereka boleh rasa yang mereka berjalan tak sama, kaki mereka berbeza. Maksudnya kita letak mungkin 1 sentimeter, 1,5 sentimeter. Tapi 1,5 tu agak banyak.
1 sentimeter boleh letak dan cuba dulu. Macam mana nak tahu adakah ia akan jadi lebih baik atau lebih teruk untuk anda? Adakah anda memang ada perbezaan itu? Pertama sekali, buat ujian ini dulu. Ambil tuala atau apa-apa saja. Jadi sebelum anda beli pelapik tumit dan gunakannya, letakkan di bawah kaki yang anda rasa lebih pendek. Atau anda sudah ukur, nanti saya tunjukkan macam mana nak ukur lebih kurang dan ternyata kaki itu memang lebih pendek. Anda ambil tuala, letakkan di atas lantai, letakkan kaki di atasnya macam ini. Berdiri di depan cermin, lihat, cuba pusing ke satu arah. Ke arah lain, tunduk. Mungkin juga anda cuba tunduk ke depan. Mula-mula tanpa tuala ini. Akan ada satu julat pergerakan. Kemudian letakkan tuala itu. Anda boleh letak di bawah tumit atau di bawah seluruh tapak kaki, tapi letak di bawah tumit sebab anda nanti kena pakai pelapik tumit. Dan sama juga, anda cuba tunduk ke depan. Lihat apa perbezaannya. Contohnya, cuba capai lantai. Bila faham, kalau pergerakan lebih baik dengan tuala ini, maka gunakanlah. Kalau tidak, jangan gunakan. Macam mana nak ukur? Anda baring terlentang, tapi kena minta bantuan seseorang. Tanggalkan kasut, tanggalkan semua, baring. Supaya tulang-tulang ini lebih kurang sejajar. Kedudukan tulang-tulang ini sama. Selaraskan semuanya. Dan perhatikan, anda juga boleh duduk seperti ini. Tetapi di sini juga otot punggung mungkin berbeza panjang dan saiznya. Secara umum, bandingkan kaki anda begini. Sebenarnya, macam mana lagi nak tahu sama ada terdapat perbezaan atau tidak? Rapatkan kedua-dua kaki anda. Kadang-kadang satu kaki lebih panjang setengah saiz daripada yang satu lagi. Anda juga boleh letakkan tangan anda seperti ini. Kadang-kadang juga jari pada satu tangan sedikit lebih panjang daripada yang satu lagi. Kemungkinan besar, perbezaan panjang kaki juga berlaku pada orang seperti itu. Maksudnya, panjangnya boleh berbeza-beza. Secara umumnya, perbezaan sehingga setengah sentimeter masih dianggap normal. Setengah sentimeter sepatutnya tidak memberi kesan apa-apa. Tetapi jika ada masalah dengan pinggang, anda boleh cuba membetulkan perbezaan ini dengan cara ini. Ini adalah yang paling mudah, paling ringan. Sekarang, mari kita cuba yang sedikit lebih sukar. Apabila semua perubahan ini sudah pun berlaku, apa yang perlu dilakukan? Di sini kita perlu memanjangkan otot iliopsoas, merehatkan belakang dan memberi beban pada perut. Inilah bahagian yang paling sukar. Orang yang paling banyak menderita ialah orang ini. Sebab walaupun dia berjalan, tengoklah macam mana. Sebab pelvis dia berpusing. Maksudnya, contohnya, dalam situasi macam ni, bila bahagian kanan saya berpusing ke sini, bahagian kiri saya tetap di tempat asal. Semasa melangkah, bila saya melangkah dengan kaki kiri, otot iliopsoas tidak akan meregang semasa mendarat. Pelvis saya akan berpusing ke sini, nampak tak? Setiap kali saya melangkah, pinggul saya akan berpusing seperti ini. Saya sendiri tidak akan memusingkan badan seperti itu. Saya akan cuba kekalkan posisi saya supaya tetap lurus. Pinggul akan berpusing dan setiap kali bergerak, saya akan mengalami putaran berlebihan di bahagian pinggang. Maksudnya, dalam satu posisi saya melangkah begini, kemudian saya melangkah lagi, otot di sini menjadi terlalu tegang. Kaki di sini terbeban dan lebih sukar untuk mengekalkan keseimbangan. Sekarang saya melangkah. Disebabkan ia pendek, kaki tidak melangkah ke sini, tetapi melangkah ke sini. Maksudnya, ini adalah satu proses biomekanik yang rumit. Bagaimana kita boleh membantu di sini? Untuk permulaan, seimbangkan dulu lebih kurang tonus otot-otot ini yang mengelilingi pinggang. Dengan apa kita boleh meluruskan kedudukan pelvis? Otot mana yang kita perlukan untuk menstabilkannya? Otot iliopsoas, otot gluteus medius. Hilangkan ketegangan berlebihan pada otot gluteus minimus. Otot gluteus maximus juga turut serta. Tetapi, buat masa ini, kita tidak begitu memerlukannya untuk menstabilkan semua ini. Dalam situasi ini sahaja, ia diperlukan. Rilekskan bahagian pinggang. Dan mari kita lakukan apa yang kita mampu sekarang. Jom mula. Jadi kawan-kawan, kita mulakan dengan yang sukar. Otot gluteus medius. Lihat senaman yang lebih mudah. Ia lebih mudah untuk mereka yang otot ini langsung tiada tonus, tidak berfungsi.
Mulakan dengan yang ini dulu. Anda hanya baring mengiring dan angkat satu kaki. Turunkan, angkat, turunkan. Jika bahagian sini terasa penat bila buat 10 kali, 2-3 set 10 kali, berhenti di situ dulu. Kemudian, gerakan sedikit ke depan. Angkat seperti ini. Juga angkat, turunkan. Вот. Begitu. Boleh juga gerakkan sedikit ke belakang, angkat juga. Maksudnya, dalam semua posisi ini, jika anda rasa otot penat akibat beban seperti itu, anda boleh berhenti di situ. Anda lakukan ini ke kanan dan ke kiri. Tetapi jika anda sudah rasa senang untuk melakukan senaman ini, anda boleh beralih kepada senaman yang lebih kompleks, di mana otot gluteus medius anda akan bekerja serentak. Sekarang, saya akan buat senaman ini. Ini kaki kiri saya akan berdiri di atasnya. Otot gluteus medius kiri saya akan bekerja. Dan di sebelah kanan pula, otot quadratus lumborum akan berfungsi. Sedikit otot iliopsoas. Sedikit otot serong. Jadi kawan-kawan, Saya akan berdiri di atas anak tangga. dan sekarang Lebih baik pegang dengan tangan. Di sini anda boleh gunakan dinding atau kawan anda. letakkan tangan anda di atas kepalanya. Dia mesti cukup kuat untuk menampung sokongan anda. Dan dari posisi ini, Mula angkat kaki ke atas sini. Maksudnya, cuba angkat tapak kaki anda. Mula-mula pada paras yang sama dengan tapak kaki satu lagi. Kemudian boleh angkat sedikit lebih tinggi. Dan turunkan semula ke bawah. Angkat semula ke atas. Turunkan. Angkat. Turunkan. Dan di sini anda akan rasa ketegangan yang agak kuat serentak di kawasan otot gluteus medius dan di kawasan otot quadratus lumborum di sebelah bertentangan. Begitu. Lakukan 5 hingga 10 ulangan. 2 hingga 3 set untuk senaman ini. Ini adalah senaman pertama. Sekarang yang kedua. Di sini anda sudah dinding, katakanlah di sini. Atau di sini anda. Seseorang di sana mungkin kenalan anda. Begini, satu kaki diletakkan ke belakang sini. Maksudnya, satu kaki berada di atas anak tangga, kaki yang satu lagi anda letakkan di bahagian belakang anak tangga. Sekarang, lakukan perkara yang sama. Lihat sini. Anda angkat kaki ke atas. Bahagian atas kaki seolah-olah meluncur di atas anak tangga. Turunkan ke bawah. Angkat, turunkan. Beginilah rupanya lihat dari depan jika saya berdiri. Begini. 1 dan 2, 1 dan 2. Juga lakukan 2 hingga 3 set, 10 kali setiap set. Boleh dilakukan pada kedua-dua belah kaki. Jika anda ragu-ragu, tidak pasti bahagian mana otot anda lebih lemah atau lebih kuat, anda boleh lakukan pada kedua-dua belah. tidak mengapa jika anda memberi beban tambahan pada otot yang sudah kuat. Ia akan menjadi lebih sihat. Dan yang ketiga, Di sini, seperti yang anda sudah agak, anda berpusing menghadap ke hadapan. Turunkan kaki ke depan supaya tumit anda menyentuh bahagian depan tapak kaki. Bukan tapak kaki, tangga. Bukan tangga, anak tangga. Begitu. Tarik ke atas dan kembali. Tarik ke atas dan kembali ke bawah di sini. Jadi, anda akan ada 3 posisi di mana anda akan melatih otot gluteus medius anda. И для чего? Kenapa perlu melatih dalam ketiga-tiga posisi itu? Supaya nanti, semasa melangkah, otot itu dapat menahan 3 posisi kaki yang berbeza. Apabila kaki berada di belakang, apabila kaki berada segaris, dan apabila kaki berada di hadapan di sini. Perkara yang sama juga berlaku serentak semasa latihan otot quadratus lumborum. Baiklah kawan-kawan, memang elok juga kalau kita dapat bincangkan tentang otot iliopsoas sekarang. Bagaimana nak kempiskan perut? Но Tapi masa dah suntuk. Anda semua nak cepat ke atau tak? Baiklah, saya tunjuk satu lagi. Ini untuk memusingkan pelvis macam ni. Untuk pusingkan pelvis, kita ambil bantal. Sebab tadi kita dah buat senaman untuk bahagian ini dan ini.
Tapi untuk bahagian ini, kita belum buat lagi. Jadi, supaya bahagian itu pun dapat bantuan. Secara ringkasnya, bantal itu anda ambil macam ini. Letakkan bantal di bawah punggung supaya pinggang anda tidak menyentuh lantai. Bahagian bawah pinggang tidak menyentuh lantai. Dan sekarang, dengan bahagian itu, yang betul-betul, secara ringkasnya, tengok sini ya. Bantal terletak di sini. Dan dengan kawasan proses spinosus vertebra lumbar kelima, anda cuba tekan ke bawah ke lantai. Seolah-olah anda mahu menyentuh lantai. Begitu. Dan anda cuba untuk meletakkan vertebra lumbar kelima anda ke bawah dengan proses spinosusnya menyentuh lantai. Tarik-tarik, periksa perut anda pada masa ini, ia akan sedikit tegang. Bagi sesetengah orang, ia akan menjadi sangat tegang. Kemudian, rilekskan. Jika anda dengan mudah boleh meletakkan pinggang anda ke lantai, maka anda boleh meluruskan kaki anda. Dan dalam posisi ini, cuba lakukan. Juga tarik, kemudian rilekskan. Cari posisi di mana anda boleh sampai ke lantai tetapi dengan susah payah. Pilih ketinggian bantal dan posisi kaki supaya anda perlu berusaha dan meletakkan seluruh pinggang ke bawah. Pada masa yang sama, pastikan perut anda sedikit tegang. Dengan cara ini, pelvis yang telah berpusing ke depan akan beransur-ansur kembali sejajar. Disebabkan oleh ketegangan otot perut dan kelonggaran otot iliopsoas. Sekarang anda sedang berbaring. Dan bahagian ini anda cuba gerakkan ke sini. Begitulah caranya, supaya pelvis anda perlahan-lahan kembali dari posisi ini ke posisi ini. Baiklah kawan-kawan, rancangan kita pun sudah sampai ke penghujungnya.